Tawaran UP_TVET boleh disemak di mana? Okay. Boleh semak dia ada 2 tempat. Di UP_TVET tu sendiri, dekat sistem yang anda apply tu. Dan yang kedua adalah melalui email. Bila anda nak kena tengok tawaran tu ditawarkan? Bermula pada 11 Mei 2026. Bermula 11 Mei 2026, anda dah boleh check dekat sistem ataupun email anda, adakah anda dapat ataupun diterima tawaran program mana-mana program yang anda mohon tempoh hari. Dan untuk anda, saya suka untuk tekankan benda ni. Sepanjang 11 Mei hingga 22 Mei adalah tawaran institusi kepada anda. Kenapa dalam tempoh 11 hingga 22 Mei ni tawaran institusi tawarkan kepada anda? Kenapa terlampau panjang seminggu lebih ni tawaran ditawarkan kepada anda? Ada 12 kementerian di Malaysia ni yang menawarkan program institusi TVET. Setiap kementerian dia ada institusi TVET dia masing-masing. Dan 11 hingga 22 tu tak semua institusi TVET tarikh yang sama tawarkan program kepada anda. So kalau anda pilih 5 program institusi yang berbeza, tarikh tidak akan sama untuk anda dapat iaitu 11 Mei. Tak boleh tekan setuju terima cikgu. Setuju terima bermula 25 Mei. UP_TVET punya sistem ni dia nak make sure 11 hingga 22 Mei berapa program yang anda ditawarkan. Masa 25 Mei tu anda boleh finalizekan mana program yang anda nak pilih untuk anda pilih satu program yang anda nak terima setuju terima.